Masa ni aku makan di kafe ni nampak seorang awet tau. Memang miau. Okay guys, aku baru turun daripada Skyworld Genting tu. Sebelum nak pergi ke KL, berhenti dulu dekat Genting Permai ni. Aku nak bawa kau makan satu tempat yang best lah. Memang miau. Ini memang pot aku berhenti. Okay geng, menu-menu dekat sini best-best tau. Kau tengok. Jom kita pilih, kita order. Antara kopitiam yang kau kena try datang dan cuba menu-menu dia. Banyak menu-menu dia tau, nampak? Nasi lemak ayam goreng berempah. Dengan kriuk-kriuk dia tu, cukup dahan dia. Kacang, ikan bilis, semua cukup. Kau kena try creamy butter chicken dia, mushroom chicken chop. Ni lain daripada lain lah. Antara yang the best chicken chop. Roti bakar dia ada banyak lah yang kau boleh pilih. Ini antara menu favourite aku. Memang creamy, memang layan lah. Creamy chicken butter rice dia. Sesuai sangat-sangat untuk orang yang tak suka pedas. Portion dia pun banyak tau. Rasa creamy dia tu buat aku tak boleh berhenti yo. Ini salah satu yang kena try, mushroom chicken chop dia. Ayam yang dia grill lembut dekat dalam ni, kena pula dengan sos mushroom dia tu. Hidangan yang berbaloi. Nasi lemak ayam goreng berempah dia ni aku suka sambal dia tu, manis-manis pedas. Ayam goreng berempah dia pula rasa semua bahan. Banyak juga menu-menu ringan yang kau boleh cuba. Roti bakar dia, wonton goreng. Lepas tu chicken curry puff. Penuh isi kat dalam dia tau. Ada telur lagi. Untuk minuman pula banyak pilihan, tapi aku suka order teh dengan kopi dia. Memang miau dekat Genting Permai ni kau boleh makan dekat outdoor ataupun indoor, dua-dua selesa. Korang dah boleh masuk list dah. Memang miau Genting Permai untuk berjamu selera dengan family korang.